12 adalah, oh nak pakai Emma ya? Ui nak pakai Emma boleh. Tapi Emma ada stok lagi ke sayang? Emma, ya Allah Emma, ya Allah ada orang minat Emma juga ya. Walaupun dah habis ya. Saya tunjuk Emma sekejap, mana ya Emma ni ya. Saya tunjuk kod color, jatuh pula. Saya tunjuk kod color warna yang macam saya pakai lah, warna emerald green gold, okay? Emerald green gold. Korang siapa yang buat pembelian Emma, nanti kan akan restock. Untuk Emma yang dekat beg nombor 12 dan juga beg nombor 11 adalah Rabai kan. Siapa buat pembelian nanti, kalau dah restock, siapa buat pembelian dalam live, korang akan dapat free gift tau. Beli satu percuma dua. Apa tu percuma? Korang akan dapat free shawl macam saya tunjuk ni. Contoh macam warna emerald green, korang akan dapat lah warna shawl yang akan matchingkan dengan kod color apa yang warna korang beli. Contoh macam emerald, kita bagi kod color olive dengan apa nama dia ni? Dengan brush. Buy one free two. Okay, saya close up kan. Brush kita pun bukan biasa-biasa ya. Memang nampak eksklusif sangat dia punya brush. Okay. So kalau nak grab, tolong grab. Okay. Kalau ada lah nanti, kalau sebenarnya hari tu kita, sebenarnya untuk beg nombor Emma dengan Rabai kan. Beg nombor 12 dengan beg nombor 11 actually our new collection tau. Memang our new collection. Tapi disebabkan tak sangka, kami semua di kawasan tak sangka diorang semua minat cutting macam ni adalah cutting vibe-vibe kerabat tau. Ramai orang komen vibe-vibe kerabat terus pakai yang ini. Memang cantik. Tak sangka habis ya. Tapi kita akan restock, korang tolong ya, sabar-sabar, jangan nekan-nekan kita. Siap PM kita personal tau. Nekan-nekan kita dah takut dah kan. Tak apa. Kita akan buat yang terbaik untuk korang. Kita akan restock banyak untuk korang. Jangan risau, okay? Ada yang nak pakai untuk preparation untuk tahun depan punya baju hari raya. Ya Allah, korang semangat sungguh lah korang. Very, very nice. Thank you so much tau. Okay? Actually, bukan hanya untuk beg nombor 12-11 juga, ada beberapa beg juga yang kita perlu restock atas permintaan orang ramai juga. Okay? Okay, Sisu. Okay, thank you. Sama-sama awak. Semoga dimurahkan rezeki tau. Nanti kalau dah komen, kalau dah beli, komen lah dan tau. Thank you so much. Siapa yang dah naikkan komen, ingat, nak suruh saya reset je dekat beg kuning lain, just naikkan komen saja. Alright? Contoh macam, tengok beg nombor 7, semua kod color. Macam tu tak ada masalah. Boleh je, okay? Alright, seterusnya saya nak tunjuk korang adalah kita punya baju kurung moden, iaitu bersongket, memang cantik. Yang ni kod cutting ni, cutting panas tau. Cutting, bukan cutting dia cutting panas, maksudnya cutting hot selling. Cutting best selling, okay? Bukan cutting panas, cutting best selling. Nanti kan korang salah faham pula kan. Okay, cutting best selling korang. Dekat beg nombor 3 tak silap saya, ya korang.